Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurhananya Naila binti Nur Hayazi akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Perpaduan Satu Tekad, Satu Harapan. Nukilan Aziah Abdullah. Di sini, di bumi bertuah ini, kita disatukan dalam sebuah ikatan. Pengalaman sejarah mengajar kita menerima hakikat kehidupan. Kitalah bangsa merdeka, berbagai kaum satu Malaysia, berteduh di bawah langit yang sama. Lihatlah mesranya Aur dan Tebing. Aur akan tetap berdiri teguh bila tebingnya kukuh. Itulah lambang kekuatan perpaduan. Haruskah kita mencetuskan api sengketa jika kita mampu meroboh tembok prasangka? Haruskah kita mempertahankan keegoan jika kita mampu membina keharmonian? Ke bukit sama kita daki, ke lurah sama kita turuni. Yang berat sama kita pikul, yang ringan sama kita jinjing. Kemarin bergema di ruang angkasa, suara keramat penuh bersemangat. Satu bangsa, satu cita, satu Malaysia. Senada dan seirama. Lambang jati diri bangsa, menyulam benang-benang keakraban. Hati kuman sama kita cecah, hati gajah sama kita lapar. Mencipta persefahaman, membina satu Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.